لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Surah Al-Ikhlas. Ikhlas ni suci lah. Maknanya suci, bersih, tak ada sakut dengan yang lain. Nama dia surah Ikhlas. Dia ni surah Makkiyah, ada 4 ayat. 4 ayat yang selalu kita baca semua. Setiap perkara yang kita nak buat, kita bacalah ni sebagaimana hadis yang kita ayat pada pagi kemarin. Bila orang tu waktu malam dia nak tidur, dia bacalah mu'awwizatain, 2 surah mu'awwazah, iaitu Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbil nas. Lepas tu baca pula Qul huwallah. Lepas tu dia sapuh kepala dia hingga sampai kaki, sapuh di mana saja untuk tubuh dia. Maka orang itu akan diselamat oleh perkara-perkara yang tidak diingini, daripada sihir, daripada hal yang nak buat jahat. Tuhan akan selamat. Bi kita ni ikhlas. Jadi Nabi suruh kita ni baca mu'awwizatain dan juga Qul, satu Qul huwallah, ataupun kita nak panggil 3 Qul. 3 Qul kerana tepi dia Qul belaka. Qul mana? Royaklah Muhammad, katakanlah Muhammad. Jadi ayat ni dia ni mengikut Al-Quran, mengikut Quran susun ni. Dalam Quran ni duduk di tempat yang surah 113, surah Al-Falaq, 114 surah An-Nas. Dia ada nombor yang 112 dalam Quran yang kita duk baca ni. Dia turun ketika mana Nabi berada di Mekah. Itu orang-orang Quraisy, kafir Quraisy ni duk menganying, duk senda-senda main kepada Nabi. Bila Nabi ni suruh sembah Allah, jangan duk sembah patung, jangan duk sembah takung, jangan duk sembah berhala. Maka dia ni menganying, tanya Nabi, cuba meroyak ke Muhammad, Tuhanmu ni lagu mana Tuhanmu? Tuhanmu ni mah ke Tuhanmu ni? Tuhanmu ni perak ke Tuhanmu ni? Ke Tuhanmu ni jenis wasam mata jemruk, mata Yakub. Nganyi wahai dengan Nabi SAW. Lalu tu Tuhan pun royaklah kepada Nabi, mengoyak kepada orang-orang Quraisy ada menganyi kemung tu, istihza dengan mung tu. Membaca ni dia dengar, nak mereka tu tahu Tuhan ni bersih, Tuhan ni tepat berkata, dan Tuhan ni tak beranak, Tuhan ni tak ada apa sekara yang boleh nak setara dengan Tuhan. Membaca ni, lalu tu turunlah, bacalah Nabi kita surah Ikhlas ni, yang mana dengan kata Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Tuhan ni dialah Allah. Qul, dia, katakanlah dialah Tuhan ahadun. Ahad maknanya Tuhan yang esa, tak ada satu, tak ada dua. Ahad esa, dia ni so yang ada, tak dua, tak tiga. Mung tidak semua banyak berhala tu, berhala ni, berhala dua, berhala tiga, berhala satu. Ni tak. Tuhan aku
Seru mung suruh sembah ni iaitu Tuhan yang esa zat dia, esa sifat dia, esa segala-gala perbuatan dia pun esa, tak ada perlu pada siapa. Ni Tuhan, keesaan Allah Subhanahu wa taala ataupun keasaan ahad ni so belaka. So belaka, tak ada dua. Perbuatan dia besar, tak ada kena duk ganggu dengan orang dia nak buat dunia ni, tak ada kena duk minta tolong penyihir orang dak. So juga sifat dia besar. Kalau dia nak itu sifat Allah. Yang dan Tuhan ni Allahus Samad. Allah ni tempat minta segala-gala sesuatu, tempat duk demo jadi tumpuan. Ni Tuhan aku dah suruh mengajak mari sembah ni percaya ni tempat tumpuan, tempat hak pakat gedek gantung situ belaka sama. Ni Tuhan aku ni pasal ni mudah ada gantung hak lain, gantung Tuhan so hak ni so lam yalid wa lam yulad. Dan Tuhan ni dia ni tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mana dia tak beranak Tuhan. Kalau orang Nasara ni Tuhan ada 3. Tuhan Mu'min ni, Tuhan Hubal, Tuhan Uzza, Tuhan Lat. Jadi Tuhan hak aku dah ajak suruh mari duk sembah ni tak ada, dia tak beranak. Nabi kalau orang Nasara kata Tuhan ada 3, Tuhan Pak, Tuhan Mak, Tuhan Anak. Tuhan Mak dia beranak. Beranak. Tuhan pun tak beranak. Dan dia pula tidak diperanakkan. Tak ada siapa ada beranak bagi dia. Dia ni ada dia, ada azali. Ada mula, ada qadim lagi. Dan hak lain tak ada, dia pun kekal ada. Ni maknanya Tuhan tidak diperanakkan, tidak perlu pada ibu atau bapa untuk nak jadikan dia. Ni Tuhan aku ni. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dia tidak ada sesuatu pun yang boleh nak setara dengan dia. Maknanya dia sawa. Ni kufuan di mana tak ada setara, tak ada dah. Sebab kita ada kecek tu lah. Tuhan ni dalam kampung ni siapa yang paling hebat sekali? Oh tak ada dah lah, dia tu lah. Tu kecek mana tak ada dah. Kufuan ni mana tak ada setara supaya dia lah yang segala-galanya. Hak lain kena tupai dia dan dia tak perlu kepada tupainya siapa. Dia tidak ada yang boleh tanding. Inilah surah yang kita dah baca, surah Ikhlas. Selalu kita dah amal, kita dah buat. Boleh buat fahaman sikit surah ni tu mari ketika orang-orang Quraisy kafir duk istihza, duk menganyi. Dan menganyi itu bukan masa kafir hari itu. Kafir lah ni pun duk menganyi lagi ni. Kafir lah ni pun duk menganyi, duk istihza, duk sena-sena, duk buat main-main. Nak kita ni berasa sakit hati. Dan memang kita sakit hati dah, kita ni orang yang beriman. Demo kata huduh, demo duduk cerca yang kita beriman ni, kita rasa sakit hati, rasa sedih, sakit hati. Dan kita selalu rasa nak bela, duk marah Tuhan, duk maki kepada Tuhan. Tuhan kata kita ni agama bohong, agama tipu. Jadi semenjak daripada zaman jahiliyah itu, pak saudara Nabi yang nama Abu Lahab tu duk lawan mula-mula sekali hingga sampai di hari ni, hari Jalla ni 2026 Masihi ni, masih lagi manusia banyak duk menganyi dengan agama kita Islam dan menganyi buat senamai dengan kepercayaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua tu boleh jadi iktibar kepada kita dan kita buat pengajaran tilik dan kita betul apa yang kita buat, insyaallah, kerana ini adalah iman.
Iman ni apabila dia hinggap dah, dia kejap molek gapo saja yang mari nak putus, maka dia akan tubik nak lawan, tubik nak menetap. Jadi alhamdulillah dah hari ni banyak daripada kalangan kita ni yang sedar, yang tahu, dan mereka ni sanggup nak bela apabila agama kita dicerca dan juga dihina oleh orang-orang yang tidak beriman. Mudah-mudahan dengan surah ni kita amal dan kita ikut, selamat kita dunia dan selamat kita akhirat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdiha, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.